Sebab dia survey, dia nak maklumat kan. Aku sebenarnya kalau kau cerita pasal YB kan, aku pernah kerja dengan satu YB ni. Aku kerja jual dia. Kerja jual dia. Tak boleh cakap YB mana. Cumanya tahap tu kita jual konon nak nampak benda baik lah. Nak nampak benda baik kan. Dia buat baik sikit, pop, keluar social media. Tapi pada waktu tu, pada aku lah, ni aku punya prinsip lah. As long as dia tak buat benda yang berdosa, sekati dia. Tapi bila lama-lama kita dalam tu, kita boleh tahu apa benda dia buat, apa benda yang tiris, apa yang atap bocor. So bila lama kat dalam tu, laki bila PRU dia jatuh. Parti yang dia duduk dalam tu jatuh kejap. So aku dah tak ada kat situ lah. Tapi bila duduk dalam tu boleh nampak lah kita sebenar. Aku dah boleh baca kan. Bila kau cerita benda ni aku macam okay. Aku ingat aku seorang je lah benda ni. Okay, menarik.